Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada saudara Danish. Kalau tak silap saya, kali pertama saya jumpa Danish adalah di sebuah forum di Kuala Lumpur berkaitan dengan pemerkasaan pengurusan Kuala Lumpur di BKL. Dan pada waktu itu rambut dia pendek sikit dah. Sekarang dah panjang. Tapi rambut saya kekal sama. Saudara-saudari, kalau saudara-saudari perasan, dalam 48 jam kita sedang menggegarkan Kuala Lumpur. Sebentar tadi teman-teman saya, Tuan Wong Chen, Tuan Nik Nazmi berada di Bangsa. Sempena sekawan kancil bagi menghimpunkan kancil-kancil kita dari 4 parlimen. Parlimen Titiwangsa, Kepong, Batu dan juga Lembah Pantai. Semalam kita berada di Ceras, di mana kita menghimpunkan 4 lagi gabungan parlimen. Bandar Tun Razak, Seputih, Ceras dan juga Bukit Bintang. Dan macam tak puas hati kita sambung lagi, overlap, biarlah macam mana pun, dekat sini, di Setapak, di mana kita merangkumi Parlimen Setiawangsa dan juga teman-teman kita daripada Wangsa Maju. Kuala Lumpur ada 10 parlimen, 9 PH, 1 BN. BN tu dekat Titiwangsa, selainnya adalah PH. Pada suatu ketika dahulu, semuanya dikuasai oleh Barisan Nasional dan juga DAP. Tak kisahlah kalau DAP itu berada dalam Pakatan Rakyat ke, Pakatan Harapan ke apa ke. Tapi momen di mana hegemoni Kuala Lumpur dipegang oleh sama ada DAP ataupun BN, kita walaupun tak reti nak guna perkataan ataupun tak boleh nak menterjemahkan perasaan kita kepada orang lain, kita dapat rasa bahawa angin perubahan telah pun dirasai oleh warga penduduk Kuala Lumpur, sama ada mengundi di Kuala Lumpur ataupun menetap di Kuala Lumpur ataupun bermastautin di Kuala Lumpur. Kita dapat rasa bahawa mood untuk berubah sedang bertiup kencang di Kuala Lumpur. Saudara-saudari kita sebenarnya dah dengar banyak ucapan-ucapan, dan kalau belum perasan lagi, ramai di antara kita yang menyertai parti bersama sebenarnya tidak pernah menyertai mana-mana parti sebelum ini. Tetapi apabila kita sedang merasai keadaan yang sedang berlaku di dalam negara kita, terutamanya apabila perubahan yang sangat mendadak telah pun dirasai selama 3-4 tahun ini, tidak memberangsangkan kita untuk terus menghadapi dan mengharungi keadaan sedia ada, sehinggakan kita boleh menjadi sebuah ahli dan anggota parti politik walaupun sebelum ini kita tidak pernah menyertai mana-mana parti politik. Itu adalah satu perkara yang sangat luar biasa yang kita sebenarnya kena take notice and take stock. Sebab kita sebenarnya inginkan sebuah perubahan, dan perubahan itu diinginkan dalam keadaan segera, dan keadaan segera itu telah menyebabkan kita memasuki parti politik, dan ada di kalangan kita sanggup meletak jawatan sehinggakan kita menaruh harapan supaya kita akan dicalonkan di dalam pilihan raya umum akan datang, walaupun kita hilang gaji, jawatan dan juga tempat selamat. Kita tengok macam mana saudara Rafizi dan juga saudara Nik meletak jawatan begitu sahaja. Jawatan menteri. Saya pernah bekerja di dalam kementerian dan saya tahu betapa kuatnya kuasa menteri itu. It's no joke. You really have absolute power. I mean, quite frankly, the only person much more stronger than you is the Prime Minister. And to be fair, the Prime Minister banyak lagi benda dia nak uruskan, so he's not going to look at you. This near absolute power, Rafizi dengan Nik buang macam tu je.
And dia buat apa? Bukan dia goyang kaki pergi somewhere London ke apa, tak. Dia pergi ke setapak, duduk bawah kemah yang panas dan ingin menceritakan hal-hal yang penting untuk kemajuan dan kemakmuran negara kita. Saudara Wong Chan meletak jawatan. Walaupun disekat kiri dan kanan, dia menaruh harapan bukan kepada parti baru tetapi kepada wadah dan juga cara pembawaan cara kita untuk menyemai semangat kemasyarakatan kita. Saudara Samdech Joe kerja elok dekat Singapore, he's earning Singapore dollars. Now he's earning $0. Tak kisah Singapore ke ringgit, no ringgit. Saya sendiri meletak jawatan beberapa bulan lepas, dan sekarang ni menggaru kepala botak saya dan bertanyakan betul ke tak decision saya untuk meneruskan perjuangan saya pada hari ini. Saudara-saudari, mungkin saudara-saudari ada follow cerita-cerita saya dekat social media baru-baru ni. Kita nak buat satu hari sambutan Majlis Maulidul Rasul dekat Pantai Dalam. Kiri kanan lokasi yang kita tetapkan adalah PPR. Dan tempat yang kita nak buat tu sebenarnya tempat biasa parti-parti politik membuat benda. Itu normal. Malah saya pernah membuat aktiviti dan kegiatan yang lebih dicey daripada apa yang saya ingin buat pada hari ini di lokasi yang sama. Yang saya sebutkan, yang saya jumpa Danish for the first time tu, situlah tempat dia. We were talking about DBKL. You know, and entertaining the ideas of local council elections, mayoral elections, ability for us to introduce new way and newfound understanding of how we can improve KL. Benda tu lagi dicey sebenarnya. Dibenarkan. Ini hari kita nak buat sehari bersama Maulidul Rasul dekat lembah pantai, yang kita nak bawa anak-anak yatim, kita nak buat tukar baju, as in sumbangan baju lama, kita nak buat qasidah dan juga tadarus dan juga ceramah pimpinan agama Islam sempena menyambut Maulidul Rasul. Kita ada klinik guaman, khidmat guaman, kita ada klinik kesihatan, kita ada klinik kesihatan mata. Sukarelawan melangkaui 40 orang. Sukarelawan tau, they're all doctors, lawyers, engineers. They figured, you know what, 25 bulan cuti, why not lah. Kita dia beritahu lokasi dibatalkan. Dia bagi tahu kita pukul 2:30, 3 petang begitu. Puas saya negotiate. In fact, YB Nick also tolong saya negotiate. Nampak gaya memang tak boleh go. Dan secondary location kita pun target. Secondary location tu cakap, before you say anything, no, I'm not going to get into this mix. Lain hari boleh lah, lain hari. Tapi ini hari tak boleh. I tanya secondary location tu, you ada apa-apa ke hari ni? Tak ada. Tapi you know, ini petanda bagus, saudara-saudari. This is a good sign. It means some people are worried. It took them 3 months to be very afraid of our activities. Selama 3 bulan apabila kita nak membuatkan perkara itu, perkara ini, majlis kemasyarakatan, nak menyemaikan kenduri bersama, nak buat ziarah bersama, semua tak ada masalah. Tapi dalam minggu ini 2 kali kita kena blok. Ini hari dekat lembah pantai, 2 hari lepas dekat Melaka. Dekat Melaka kita nak buat truck macam ni di Melaka, di Sungai Udang, kena blok. Last minute juga. Dan kita malah nak ungkit benda lama, tapi tak apa. In the end kita pergi dekat rumah calon, di perkarangan calon. Keadaan sempit sebab dia rumah orang, keadaan gelap sebab dia rumah orang, tapi keadaan lebih meriah sebab dia kat rumah orang. Itu juga telah memberikan nafas baru terhadap semangat kita untuk melaksanakan program-program kemasyarakatan di tempat-tempat yang kita sedang ingin bertanding. Jadi saya rasa kita akan blok kiri kanan, kena blok lagi. Saya yakin. Kita akan kena ini macam-macam lah, ada problem dengan itulah, dengan ini. Tapi tak ada masalah.
Sebab akhir sekali hujung sekali kita tahu bahawa orang mesti nak hadir dekat program-program kita sebab kita bagikan tawaran yang apa orang nak. Kita tak ada bagi percaturan politik, kita tak ada okey ni hari Azmin kata begini, tu hari Tuan Guru kata gitu. No, that's not our preoccupation. Our preoccupation is apa isu-isu pokok rakyat. Tadi kita dengar Samdek Joe cerita pasal keadaan ekonomi, keadaan doktor, apa semua. Saya tak pernah nak uraikan lagi lah, tak payah panjangkan cerita. Tapi ujung dia adalah kita nakkan perubahan. Dan ada berita baik untuk saya kongsikan dengan saudara-saudara. Kita berada di ibu kota kita, tempat perubahan yang mungkin akan berlaku dalam kadar pantas yang mana kita semua inginkan sebenarnya di sini, di Kuala Lumpur. Sebab tak lama pun, kurang 20 tahun yang lampau, di tempat lembah pantai kita flip, di tempat-tempat lain kita flip, di Segambut kita flip. Tambah lagi 3 tahun, 8 tahun lepas, kita tukar lagi. Setiawangsa yang tak pernah tumbang daripada BN, Nik Nazmi flip. Benda ni bukan di luar imajinasi kita, benda ni depan mata. Saya tidak mengajak saudara-saudari untuk dream the impossible. Saya mengajak saudara-saudari untuk remember sahaja. Ingat, tak jauh pun. 2018, baru 8 tahun lepas, BN tumbang dekat Setiawangsa. 2008 BN tumbang kiri kanan. Cuma ini hari bukan BN yang harus ditumbangkan, tetapi PH, DP, malah PKR. Dan juga ada beberapa kawasan di Barisan Nasional pegang di Kuala Lumpur. Jadi kalau saudara-saudari rasa gusar, mungkin ini boleh ke tim kecil ni bawa ke apa ke, saya nak kongsikan 2 fakta yang sangat penting. Fakta pertama, kita yang parti kecil ni, yang kancil ni, diorang sangat panik sehingga diorang memblok, memberikan satu isyarat kepada kita yang diorang sebenarnya tak suka yang apa kita buat sebab ini membuahkan hasil. Itu fakta pertama. Fakta kedua yang saya ingin kongsikan, calon-calon kita agak handal, ketua-ketua kita agak handal. Kalau nak compare, tak payahlah nak compare. Tak payahlah. Tak payah. Setakat ini tak ada orang lagi calon kita yang cakap 6-7 lah, senang kata macam tu lah. So far. Walaupun mereka daripada generasi itu. Nah, saya tak akan mengambil masa panjang, tapi satu aja cerita yang saya nak kongsikan. Disebabkan acara kita pada pagi tadi dibatalkan, saya dengan tim saya berjalan-jalan di sekitar pekarangan lembah pantai dan juga di Sri Sentosa dan juga di Setutih. Dan saya menanyakan kepada penduduk-penduduk Seru, macam mana ni? Dekat sini macam mana? Yalah, Setutih kita tahulah kuat. Kan? Dia menang panjang. Lembah pantai macam tu. Dia kata, oh, ini incumbent sini semua kuat. Saya tanya, you undi tak? Tak nak, saya tak nak undi. Saya pergi lagi orang lain. You undi tak? Tak nak, saya nak undi lain. Saya tanya lagi, yang orang lain pula di PPR, undi tak? Tak, saya nak undi yang lain. Jadi tang mana dia kuat tu? If everybody I meet doesn't want to undi the incumbent, is the incumbent still strong? I don't think so. I really don't think so. Saya rasa ini semua perception dan imagery di mana ada satu hallucination yang kita anggap, oh, they are strong. They are not. Jangan lupa bahawa ketua wanita UMNO, full menteri pun pernah menguasai kawasan-kawasan macam lembah pantai. Kalah juga. Sebabnya mood orang KL ni dia lain. Dia berani untuk mengundi pembangkang. In fact, dia rasa pembangkang jadi ahli parlimen lagi berfaedah daripada mendapat ahli parlimen yang menjadi kerajaan. Setuju tak setuju? Ramai. So why worry? Kita kena organize
Saya mempelawa saudara-saudari, kalau belum menjadi ahli, sila menjadi ahli juga. Malam ni juga guna kod-kod kawan-kawan kita ni, masing-masing mengejar referral code, nak kejar point segala macam. Tolong tanya dia orang. Kalau yang sudah menjadi ahli, tunggu kejap, kita akan lancarkan SOP untuk kita menyenaraikan acara-acara supaya kita boleh melibatkan diri di dalam pelbagai parlimen yang kita ingin menjadi lebih aktif, supaya kegiatan-kegiatan dan acara-acara kita boleh laksanakan dengan sendirinya, dan kita akan cari kawan-kawan yang sama untuk melaksanakan acara-acara itu. Kita punya acara-acara bukan gah besar, memanjang, tak. Kadang-kadang yang kawan kita Fifi dekat Johor kat Kempas, salah satu acara dia adalah book reading with Fifi. Book reading, nothing to do with politics. Salah satu lagi acara yang kita buat dekat Melaka adalah klinik guaman, nothing to do with politics. Dia datang apa tahu, dia komplain sebab isu tanah, ayah meninggal. So now macam mana, masyarakat issues. So tak ada masalah kalau kita nak melaksanakan program-program dan kegiatan aktiviti di tempat. Jadi kalau kita nak cuba mencadang, hey, why don't you do this, why don't you do that, don't worry about that suggestion. Why not you ask yourself, you can be too. You buat, kita akan bantu. Sebab kalau kita nak rely on most of the headquarters team, kesian. Bawa truck lah, pasang lampu lah, PA system lah. Yes, okay, diorang akan bantu untuk aktiviti masyarakat. Tapi you know your location better. You know who needs to be helped. I really enjoy working with you. Saya akan bertukuh lumuh tolong kawan-kawan kita dekat Kuala Lumpur ni untuk melaksanakan acara-acara dan kegiatan di lapangan. Kawan-kawan kita yang lain juga nak tolong. Dan kita berada di pusat ibu kota, tak ada masalah kalau you nak buat event dekat Setiawangsa, budak-budak Wangsa Maju turun, tak ada masalah. Budak-budak Bandar Tun Razak nak turun, tak ada masalah. Sebaliknya pun sama. We help each other because Kuala Lumpur is going to be kubu kuat parti bersama. Dekat mana? Sini. Saya gaduh besar dengan Nick. Ni kata no, kita nak jadi Selangor kubu kuat. Macam no, KL kubu kuat. Biar kita bersaing. Biar KL Selangor kita yang pegang. Tak susah. Jadi saya ingin akhiri dengan inilah. Kita buat ni bukan suka-suka. Orang letak jawatan ni bukan orang yang biasa. I'm not talking about myself. I always quit. These people takes a lot. Sebab dia percaya bahawa perjuangan ini adalah perjuangan jangka masa lama. Ini adalah projek jangka masa lama. Dan andai kata kita ingin memenangi Putrajaya, ini saya setuju dengan Nick, dengan Raf dan sebagainya. Kita memang quite impossible nak menang Putrajaya untuk PRU16. Maybe 17. Tapi adakah ini mustahil untuk kita menjadikan ke-10 parlimen Kuala Lumpur semuanya diisi oleh parti pembangkang, parti bersama? Mustahil atau tidak? Tidak mustahil sama sekali, saudara-saudari. Sama juga dekat Selangor, sama juga. That's why we start the work today, because we need a lot of work. Ramai-ramai, macam-macam, 1001 masalah, semuanya tak diselesaikan dan harus diselesaikan. Dan saya setuju, antara sebab benda tak boleh diselesaikan kadang-kadang bukan sebab ahli-ahli parlimen yang sedia ada ni tak boleh nak buat, tapi kadang-kadang mereka lupa yang sebenarnya pelanggan utama adalah rakyat biasa, bukannya gabungan-gabungan politik masing-masing. Dan dia bukannya tak boleh melaksanakan program-program itu sebab dia tak reti, sebab nanti tergusir hati parti itu, parti ini. Itu yang sebabnya. We don't have that problem. And if it means we take care of Selangor, KL dan sebagainya by ourselves, no problem, besok boleh buat. And let the quarrel be within us. Sebab saya rasa kita semua dah letih dengan perkataan gabungan politik. Terima kasih. Assalamualaikum. Thank you, Danish. Okay, terima kasih Saudara Ibrahim Sani atas ucapan tadi.